Hari Raya Aidiladha disambut umat Islam di seluruh negara hari ini dengan penuh kesyukuran meskipun dalam suasana yang berbeza. Bagi sesetengah individu, ia mengundang rindu terhadap suasana ibadah haji dan wukuf di Arafah, manakala sebahagian mengambil peluang meraikan bersama keluarga. Dah lama tahun 1991. Memanglah kan, sana kan tempat tempat Rasulullah, tempat dengan rumah Allah apa semua kan. Memang saya memang merindu sangatlah. Itu persambutan dia biasanya kalau hari rayanya kita cuma solat beramai-ramai semua. Bila wukuf ke Arafah tu kita sama-sama dapat berdoa kan. Itu memang waktu yang paling tak pernah dilupakan lah. Tahun ni rasa macam suasana tak best lah sebab atuk saya dah tak ada. So, saya pilih raya kat sini lah bersama mak. Tahun ni kita tak balik raya kampung sebab kerja, masa. So, kita ambil peluang untuk tahun ni untuk join aktiviti kat masjid rumah sinilah. Kat sebelum ni kita raya di Kuala Terengganu. So, tahun ni kita raya di Ampang untuk join korban. Kelainan Aidiladha tahun ni sebab saudara-saudara saya semua beraya dekat Kuala Lumpur. Mak saya decide tak payah balik kampung, so kita orang beraya kat sini. Dibandingkan Aidiladha tahun lepas, saya beraya dekat luar daripada Selangor, which is dekat Negeri Sembilan dengan Melaka. Walaupun saya seorang yang ibu tunggal lah ya, saya ibu tunggal, tapi alhamdulillah dapat juga infak sedikit maksudnya pendapatan saya untuk buat korban setiap tahun insya-Allah. Saya mungkin belum membuat ibadah korban, tapi saya mengorbankan masa saya dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Saya lebih luangkan masa dengan family yang saya ada sekarang supaya saya tak menyesal. Bila diorang dah pergi, saya dapat kenangan bersama mereka. Tahun ni masjid kita, Masjid Bukit Indah, insya-Allah. Alhamdulillah kita menguruskan 21 ekor. Ada 1 ekor dihadiahkan oleh SUK Selangor dan insya-Allah kita masak dalam 2 ekor dan selebihnya semua kita agih-agihkan kepada peserta lah. Program Hari Raya Aidiladha korban sama-sama kita dapat memupuk erti pengorbanan dalam Islam. InsyaAllah sama-sama kita bergotong royong dan kita hayati kisah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mengatakan pengorbanan untuk menyembelih anak beliau. Jadi disyariatkan untuk kita untuk melakukan pengorbanan lah kita sebagai umat Islam. Pengorbanan mempunyai sentimental yang tersendiri. Walau apa jua kebaikan yang dilakukan, ia adalah pengorbanan yang pasti mendapat keredaan dari Yang Maha Esa.